kita ahli sunnah wal jamaah, kita menziarahi kepada makam Nabi SAW, kita bukan saja memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga memberi salam kepada dua orang sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Syiah tidak. Mereka bahkan bila datang ke situ mereka mencaci maki. Bagi mereka mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni satu ketaatan. Ini bahaya ta'assub ya. Kita kalau masuk tandas ya, kita disunatkan melangkah kaki kiri seraya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta lindung daripada syaitan, baik syaitan jantan ataupun betina. Syiah dari segi kefahaman mereka, kalau masuk tandas sunat mencaci maki kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Politik sampai masuk dalam tandas, bayangkan. Ini bahaya ta'assub. Dan ini antara beza ketara antara Syiah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah berserta dengan Wahabi. Di sini Ahli Sunnah wal Jamaah sama dengan Wahabi, iaitu kita tidak membenci kepada para sahabat, kita tidak apatah lagi menfasikkan sahabat. Jadi saya sentuh sedikit persoalan yang dikatakan disebut dalam khutbah. Saya sendiri tak dengar khutbah tu, jadi saya tak pasti apa yang dimaksudkan. Cuma nak katakan, ada juga Syiah yang okey. Bukan semua Syiah sesat, mungkin akan menimbulkan kekeliruan. Ya. Kerana Syiah secara asasnya luar dari ahli sunnah wal jamaah. Luar dari sunnah wal jamaah bukan berarti kafir, tapi berarti sesat. Ya, luar daripada ahli sunnah wal jamaah tidak semestinya orang tu kafir. Mungkin ada yang luar daripada ahli sunnah wal jamaah tapi dia sampai melarat jadi kafir. Di kalangan Syiah pun ada. Ada Syiah yang sangat melampau sehingga mereka menisbahkan ketuhanan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Asalnya ta'assub Sayyidina Ali seoranglah yang layak jadi khalifah, hanya keturunan Sayyidina Ali yang layak jadi khalifah. Tapi ada segelintir Syiah yang ta'assub sehingga dia katakan Sayyidina Ali itu ada ciri ketuhanan. Itu kafir. Bahkan ada Syiah yang mempertikaikan Al-Quran kita sekarang ni, kata dia Al-Quran yang tidak asli. Al-Quran yang asli nanti bila Imam Mahdi bersih mereka muncul, barulah ada Quran yang asli. Seperti itu ya kufur. Kita mempertikaikan satu huruf, satu kalimah daripada Quran pun boleh jatuh kufur, apatah lagi mempertikaikan keseluruhan Al-Quran. Jadi Syiah adalah golongan ahlul bid'ati wal hawa. Golongan yang membuat bid'ah, rekaan-rekaan buruk dalam agama dan mengikut kepada hawa nafsu. Jadi nak kata Syiah okey, tak okey.